Assignment pula yang bayar tu. Yang bayar tu. Masa dia darjah 1, masa Syaikul darjah 1, dia masuk robotik. Robotik, so dia belajar coding. I have to use the computer. Betul. Zaman kita tak ada. Tengok math, science and bahasa Arab dia seram. Ya. Sarah tengok buku STEM dia orang, Sarah macam apa benda ni? What is Congo? Okay, tak apa. Look, this one right? This one? Okay, tak apa, tak apa. Oh my god. Okay. Budak-budak sekarang canggih. Saya sendiri pun terpegun. Kalau macam English, Maths, Science, bahasa Melayu, agama, Sarah still lagi boleh buat homework mereka. Masih lagi Sarah boleh lah. Tapi STEM and Mandarin. Mandarin. Mandarin lagi dia ambil. Mandarin saya tak boleh. Kau tak kita buat dari sini. STEM saya Is that too? minta maaf cakap saya pelik tengok STEM. Is that too? Dia kena ada cikgu. Dahsyat budak-budak sekarang. Sekolah rendah kebangsaan ada STEM tak ke semua? Atau macam mana tu? STEM juga. Sekolah kebangsaan pun ada STEM lah juga sekarang. Ada. Next year Maya darjah 1, betul. Semua sama kan? Betul. Next year Maya, senang lah. Ya? Maya nak eat apa? Syaikul Islam. Ya, awak jangan cakap kat sini, Sumaya. Cakap kat bawah. Pergi cakap dekat Kak Reka, not me. Apa? Syaikul, tolong bagi tahu kat Kak Reka, please. Chicken rice dengan egg, please. Thank you, sayang. Siapa kat sini cikgu STEM? Tekan nombor 1. Siapa kat sini cikgu STEM? Saya pengawal STEM. Oh, wow. Dahsyat ya. Saya pegawai. Oh. Pegawai tu Susah tak? STEM. Terima kasih Mantari. Dah lama saya tak pakai baju ni. Saya pakai baju ni untuk syuting hari tu. STEM tu apa? STEM tu mata pelajaran dekat sekolah. STEM laku, cerah masa hadapan. Oh ya, jadi kita kena fokus dekat STEM lah ya. Ada cikgu STEM kat sini, Syaikul. Dia dah tanya, siapa cikgu STEM tu kat sini? Okay, saya ask, okay? Okay. STEM. Apa? Awak nak tanya apa? How to code? What app is using to code? What app? Apa app yang boleh code? Yang boleh code? Apa app yang boleh code? Okay, apa apps yang boleh code? Apa apps dia? Bisik kat mama cepat. Apa apps yang boleh code? Apa? Dengan boleh build your own character.
Okay. Okay. Dia tanya, apa apps yang boleh kod? Yang buat your own character. Okay, cikgu, pegawai STEM. Mana dia tak ada orang answer pun. Kejap, tak ada orang answer lagi. Tunggu orang answer. Cahaya. Macam kurang cahaya. Ya kot. Sekejap. Okey tak? Tak ada pun. Sana dulu sikit. Kurang cahaya, gelap Okey tak? Mata Sarah kena soalan apa tadi? Apa kod? Apa? Apa apps yang boleh kod? Apps yang boleh kod? Doktor? Alamak awak. Apa ni? Budak umur 8 tahun gelak kat awak. Boleh guna Scratch. Apa Scratch? No, it's not Scratch. Tadi saya beritahu lain kan. Python. Python betul ke? Apps, not animals. Apps, application untuk ni untuk STEM. Untuk coding. Kalau sekolah abang-abang dia guna GeoGebra. No. Kalau untuk sekolah awak, dia lain kot. Okay, saya beritahu. Apa dia? Mblock. Maybe lain kot. Python is apps, not animal. Alah, susah lah soalan dia. Correct lah satu. Apa? Java. Betul. Apps banyak. Dia kata Java, betul. Language. Python tu language dia lain lah abang. Okay, Ma. Back to you lah. Okay, Ma. ini semua awak kena belajar ni daripada abang-abang ni semua ni kat dalam ni. Uncle semua ni. Awak tolong ni jap. Tolong buang. Okay. Lama tak tengok saya live. Kenapa tak tengok saya live? Okay. Dia semua ada uncle dalam ni. Boleh belajar from depa tau. Abang nanti fokus untuk robotik. Okay, nanti masuk robotik lagi No. Buat coding lagi. Nanti saya lagi penat Harimau Bestari SCKL waktu Thursday. Yang saya punya free time. Saya tak ada free time. You don't have free time. I don't want. Tapi kalau saya robotik, saya boleh dengan Justin. Is that too? You are a kid. You don't have free time. Stop it. Okay, apa tadi? Okay, sorry. Bag 19 boleh ke mix dengan serum bag 20? Bag 19 boleh. You nak mix, okay, you nak layerkan atau you boleh pakai pagi Skin Savior, malam you pakai PDRN. Bagus minat dalam STEM, boleh fokus dekat robotik, NRC atau inovasi, belajar AI. AI. Nanti video cari AI. Okay. Okay, stop it. Is that too? Lama. Abang minat jadi engineer ke doktor? Abang minat apa abang? Saya minat Selain daripada football. What's your favourite subject? Science and STEM. Dia punya favourite subject Science and STEM. Masa depan cerah kalau cenderung ke arah STEM. Iya ke? Okey, terima kasih. Terima kasih Syasha. Okey, saya akan salurkan minat dia ke arah itu sebab dia suka eksperimen, dia suka sains. Dia suka sains, dia suka STEM. Dia suka coding. Dia suka coding. Okey, bagus. Bag 25 untuk apa Sarah? Okey.
Beg 25 itu adalah peeling serum. Okey, memandangkan ramai yang tanya ini. Okey, saya naikkan beg 25 ya. Kalau Sumaya, saya nak dia jadi doktor. Tapi saya tak tahulah macam mana. Tapi saya nak arahkan dia ke bisnes. Kalau boleh lah. Mak, kalau saya tak boleh jadi footballer, saya nak jadi engineer. Kalau tak boleh jadi footballer, awak nak jadi engineer. Okey. Engineer tu apa? Engineer tu yang engineer tu yang awak buat awak punya coding semua tu lah. Awak buat punya coding, awak buat awak punya apa? I thought build houses tu. Build houses bukan build houses sayang. Build houses tu apa? Build houses tu build building semua arkitek. Arkitek. Oh, this whole life I thought engineer was building houses. No. Is there? Okay. So you focus on your STEMs, you focus on your science and your robotic class. No. Football is just a hobby. I don't want to do robotic. Okay, but you do coding, right? Yes. Okay. I also learn robotic at Thursday lah. You learn robotic? Okay, very good. And fun fact, at school, I also do revision for exam. You do revision for exam? Okay. Yes. I do 8 hours in now. You do 8 hours? Yes. Very good. At school I say. Huh? You learn at school? Yes. The coding? Yes. Okay. Mama, saya tak faham lah. Sekejap lah macam kurang ni. Apa dia? Hai, apa dia? Dia tengah buang apa? Look at the picture and answer the following question. Do not do that, okay? Predict what will happen. What should he do before throwing the burning paper? Okay, he is burning the paper. And he is throwing the burning paper into the bin. Predict what will happen. What will happen if he throws the burning paper into the bin? What will happen? He will make a big fire. Yes. Then okay, saya sekejap ya. Sebentar. Anak saya pun dah jam berapa? Dah jam 2. Dia ada exam minggu depan. So dia tengah buat revision. Sarah suruh dia buat 20 muka surat. 20 muka surat, lepas habis 20 muka surat, rehat kejap, sambung lagi 20. Sekejap tau. Saya nak bagi special prize untuk apa? Sarah tingkatan berapa? Saya tingkatan 5. Saya tingkatan 5. Berkesan apa teknik Sarah buat soalan maths masa mengandung? Sebab tu hang pandai coding. Yelah kot. Okey, Sarah pilih serum untuk apa? Boleh ke layer dengan betul? Boleh. Syakul, architect design the building, engineer build it. Aunty cakap. Architect design the building. Architect dia design the building. Macam KLCC tu, architect design. Oh, then? Engineer build it. That's what I said. So you want to be an engineer? No. Why? No, I don't want to build. Later I get dirt all over my face. You want concrete. You won't get dirt. You pakai mask lah. No. You have to wear the face mask. Emotional. Okey, sekejap ya. Saya nak bagi special prize untuk peeling serum untuk korang semua. Tunggu sekejap. Waalaikumsalam. Saya terkata 5 ya. Syaikul, do you know that I am still studying? Syaikul Islam. You're 40. So, when you finish your standard 6, you have form 1 until form 5. When you finish your form 5,
You have to go to university and study diploma. When you finish diploma, yes, when you finish diploma, then you pursue for degree. When you finish your degree, then you study like me. I'm doing master. And then after master, then I join JDT. Then after master, you buat PhD. PhD you dapat doktor. Doktor in front. Huh? Nanti you panggil mama Doktor Mama. Why? Doktor Mama lah kalau mama sambung study lagi. Hello Dr. Mama. Doktor Mama, okay? Dr. Sarah. Doktor Sarah. Dr. Ma. Amin. Amin. Kalaulah kita nak sampai, kalaulah kita larat nak sampai PhD, kan? Kalau kita maulah. Nanti kita sama-sama bawa beg sekolah, bang. Tahu? Kita sama-sama bawa beg sekolah dengan bawa bekal, okey? Okey. Hai Kak Wancik. Sarah SBM saja apa hari ni? Alamak. Kalau panjang umur insya-Allah. Okey. Semua tadi siapa sekejap ya. What is reproduce? Apa? Reproduce. Apa? Reproduce. Tengok reproduce. Reproduce tu Allah, apa bahasa Melayu dia? Apa soalan dia tengok? Circle the correct answers. Apa yang reproduce-nya? Can reproduce tree or robot or match? Tengok. Mama tak nampak lah, sini lah. Circle the correct answers. Oh, can reproduce tu, okay. Dia boleh beranak. Dia boleh beranak. Dia produce, dia beranak. So apa yang boleh reproduce? Robot tak boleh, matches tak boleh. Pokok dia boleh reproduce sebab dia produce buah. Okay, can you circle for me? You focus, pay attention sini. Sekarang mama yang buat ke you yang buat? You want to do so? Nah. So but yeah, but this one. Circle this. This one can move by itself. Kereta cannot move by itself. Kereta you have to drive. Okay, betul. Okay. Okay, done. I need to rest. Okay, rest 10 minit. Sekarang 23. Ni dah berapa pages dah buat? 23 pages. 23 pages. Okay, you rest dulu. Hai, Assalamualaikum. Produce menghasilkan. Mama, nana ayam. Apa dia? Nana ayam. Peeling serum ni dia macam pakai face mask. Dia macam pakai face mask, okey. Dia biarkan selama 1 minit, okey, 60 second tu, and then basuh dengan air. Selepas basuh dengan air, you boleh pakai toner, soothing toner boleh. Jangan pakai gentle toner or brightening toner sebab yang itu sama-sama exfoliate. You tak boleh over exfoliate, okey? Gelap ke? Gelap You tak boleh over exfoliate. So peeling serum tu dia pakai 3 yang dia jual barang, okey. Tapi dalam tu dia menyanyi. Sarah banyak kali komen dekat situ. Sarah tanya, ingredients dia apa? Ingredients dia apa? Bagus ke tak? Tapi dia duk menyanyi je. Sarah macam mana kau ni menjual tapi duk menyanyi. Sarah macam, aduh, tak apalah. Sarah tanya macam mana nak pakai, ingredients apa. Jadi mungkin dia tak tahu produk dia, okey. Jadi mungkin dia ada modal tu macam menyanyi je. Kan sebab dia macam comel-comel kan. So dia menyanyi, tunjuk cantik dekat dalam tu. Sarah
Aku stres betul lah kalau berjual macam ni. Okey, dah habis Saya tengok balik. Okey, sebentar lagi sekali. Okey, beg 24 tak ada diskaun ke? Okey, sekejap. Beg 24 tu apa? Ada. Sebentar. Itu adalah moisturizer tau. Moisturizer waktu pagi. Dan dia punya brightening agent dia kuat. So kalau you kulit sensitif, tak digalakkan. Kalau you kulit sensitif, you pakai beg nombor 23. Okay. Sekarang ni kita tengah 11 mega sale. 11 mega sale. Dan kita dah start kita punya year end sale. Makanya semuanya dapat 50% ke atas. Okey, beg nombor 1 untuk peeling serum tu, siapa yang belum ada peeling serum boleh ambil. Peeling serum pun sama juga, untuk kulit sensitif tidak digalakkan. Kalau kulit kering, you pakai seminggu sekali saja. You try dulu pakai. Okey, you try dulu pakai seminggu